Oh, 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 tengok. Woi, kau masuk situ buat apa? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak kepada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan harian korang. Okey, hari ni aku berada dekat satu spot berhampiran dengan Jenderam, sekitar Jenderam. Hari ni aku bersama dengan Khairil. Ni member aku, Khairil. Khairil. Hari ni kita orang punya planning asalnya tadi nak main Toman. Lepas tu kita orang punya plan B main PB lah kalau tak ada boiling Toman. Dan pagi tadi pula cuaca tak menyebelahi kita orang. Cuaca boleh dikatakan kurang baik lah. Jadi nak tahu apa yang berlaku, korang kena layan video sampai habis, geng. Okay, stay tune. Okey geng, disebabkan cuaca tidak menyebelahi kita, pagi ni kita mulakan dengan plan B lah, iaitu main PB. Setup untuk PB hari ni aku pakai rod daripada Artemis X 16LB, daripada Team Sihak Finesse 103, mainline Sihak Cherry Ultralight 5LB, leader Bullzen DFC 15LB, dan hari ni aku pakai Carolina Rig dan SP daripada Shinju 4.5 cm. Jom kita try dulu. Kot ada rezeki kita main PB hari ni. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alah, curut. Alah, lucut. Curut. Auto lucut. Auto release. Auto release, auto lucut. Weh, lain macam sebelah sana tu. Tu. Weh. Weh, dah nak sampai dah, Weh. Dia nak sampai dah tu. Weh, jom. Lebat tu. 2 hours later. Okay geng, kita sambung balik. Hari ni cuaca memang tak berapa cun lah. Hujan dari tadi. Ni kita sambung balik lah geng. Lepas hujan lebat. Oh, PB kejar. Tak apa. PB kejar. Galak ikan lepas hujan tu, kan? Ni tak ada lagi tipu. Ui, tak kena, meletup.
Hobi meletup tak kena weh. Wih, meletup tak kena. Aduh. Meletup weh. Nampak aku cakap sini ramah weh toman dia. Tak kena weh, meletup. Terbalik dah aku punya pensel. Kita try cari strike PB pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cah. Kau tengok besar mana PB ambil. Biar betul kelakar. Okay. PB paling kecil pernah aku dapat ni. Makan SP. Kau tengok lah sendiri. Betul-betul kecil ni. Kau ni kecil-kecil dah ambil SP. Hidup bagi besar dulu. Aduh, hai. Besar-besar ini lah ambil. Mampui. Ya geng. Ini betul-betul curut lah. Lepas kat sini. Betul-betul curut-curut betul ni. Ambil. Oh tadi kecil, betul besar sikit. Ni besar sikit. Lepas ni besar kot. Ni. Naiklah. Sedap sikit saya. Makin besar. Aku rasa lepas ni naik besar ni. Okay geng, makin besar geng. Tadi balik mula-mula kecil. Ni makin besar sikit lah. Cantik baby dia geng. Itu lepas balik lah. Kecil. Nak bawa balik pun tak boleh nak makan. Kita lepas kat sini. Kat sini. Ikan kuat lagi. Alright. Okay gang. Strike off camera. Strike off camera. Seekor lagi. Susah betul lah. Orang nak pegang mulut dia. Masih lagi menggunakan SPC7. Jom kita lepas balik. Kat sini pula geng. Alright. Okay geng. Seekor lagi. Saya besar-besar ni. Bagilah mak-mak pula. Mana yang tak ada punya saiz mak-mak. Okay. Mana baby? Main dengan sini dengan aku ni. Okay geng. Terbaik. Seronok sini. Tak, berapa lah? 7 kot. 6 ke 7 lah. Okay. Seekor lagi geng. Tak lepas. Tak ada yang saya besar aku nak tapak juga. Nak masak sweet sour. Semua saiz kecil-kecil je. Geli makan. Syok buat layan-layan. Toman tak nak main. Kemi ni. Bukan lah. Dia bintik.
Bintik ni mono tapi dia dah berkacuk-kacuk ni. Hybrid lah. Release. Ting. Gen 5 lah tu. Tengok drag clicker keluar. Cantik kan. Tak tahulah ikan yang ke berapa. Memang cendol spot ni geng. PB cendol. Terlepas ni. Alright. Mana saya besar-besar ni? Tapi PB dia lawa jugalah kan. Dia kategori lawa lah, anak kan. Walaupun dia masih anak, dia lawa. Woi, kau masuk situ buat apa? Aduh. Keluar balik. Okey geng. Saiz padu-padu kat ni. Saiz cendol. Bukan kena kat mulut. Oh, kena kat mulut. Tengok macam kena kat luar. Okey, terlepas dia geng. Banyak ni grup dia kat depan ni kau rasa. Waduh, lucut. Saja je buat lengkung-lengkung kan. Nak bagi nampak lawa dalam video. Yang tadi ni. Boleh. Alamak sayang. Banyak kan. Okay tu saiz kan. Nak cari besar lagi. Come on. Ada. Oi, toman. Keluar drag. Aksi menarik. Ya. Terbaik kan. Ini saiz lawa bela ni, mesti besar-besar ni. Lawa air dia cantik kan. Tengok ikan dia pun ni. Kalau aku bawa bekas kan. Saja land nak ke? Ya. Oh. Dia beli tank 5 kaki. Oh. Tak apa, nanti kita repeat. Wih, betul lah dia dah suka putih lah pula. Dia dah tak nak pink lah. Datang budak ni tiba dia kat sini. Ada curut. Ini susah ni dah apa umpan. Okey geng, itulah video untuk hari ni. Walaupun kita orang punya planning asal nak main toman tu gagal sebab faktor cuaca lah hari ni kurang menyebelahi kita orang. Tapi plan B kita orang berhasil lah. PB cendol hari ni walaupun tak ada saiz yang baik. Kita orang masih lagi berusaha mencari lesen toman untuk Karen. Nanti kita repeat lagi ya. Nanti repeat. Okey. Nanti kita orang akan repeat lagi ya spot-spot toman lain sekitar kawasan kita orang ni. Pada korang yang menonton video aku ucapkan ribuan terima kasih. Pada yang baru sampai, jangan lupa untuk belanja button subscribe. Kita jumpa lagi lah video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum gang.